كل القلوب إلى الحبيب تميل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sedang pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam tazkirah online kita pada bulan Ramadan kali ini dengan mempunyai judul bahawa jujur itu membawa ke syurga. Saya ingin membukakan tazkirah kita kali ini dengan sebuah kisah benar yang benar-benar berlaku tanpa kita menyebut nama dan negara tempat berlakunya kisah tersebut. Agar ia menjadi iktibar untuk kita ambil, untuk kita jadikan panduan agar Ramadan kita kali ini lebih terbimbing. Sebelum kita mulakan kisah benar ini, ingin saya memberitahu dan maklumkan bahawa dunia yang kita hadapi hari ini mengarahkan seseorang itu cepat pandai dalam serba segi, pandai dalam pendidikan, pandai dalam bertugas, pandai menampilkan diri, pandai dalam memasyhurkan diri, pandai meninggikan profil, dan banyak lagi jenis pandai-pandai yang ada pada zaman kita ini. Dan kisah ini berkait dengan dua orang pemuda yang datang meminang seorang gadis. Seorang pemuda terkenal dengan pandainya, dengan sijilnya, sertifikatnya, pelajaran latar belakangnya, maka tak menjadi keraguan kerana beliau ini seorang yang pandai. Pemuda yang kedua tak kelihatan kepandaiannya, hanya nampak kejujuran daripada kata-katanya. Akhirnya wanita itu memikirkan panjang siapakah pemuda yang bakal dipilihnya. Dia memilih bakal suaminya yang dilihat seorang yang pandai. Dan si jujur itu diketepikan. Baik, selepas dah sekian lama dah berumah tangga dengan si suami yang dikenali sebagai seorang yang pandai. Selepas berumah tangga, suami ini sibuk bertugas sampai ke luar negeri kerana beliau ini digelar sebagai majikan yang pandai, staf atau pekerja yang pandai. Lalu diwakilkan oleh syarikat untuk keluar negeri, mesyuarat sana, mesyuarat sini. Kisah ini benar para jemaah sekalian. Selepas 25 tahun, maka terbongkarlah satu kisah di mana beliau ini mempunyai keluarga yang kedua. Maka si isteri yang pertama tadi sangat memeranjatkan diri, sangat terkejut bagaimana suaminya yang pandai ini ada keluarga yang kedua. Dan keluarga yang kedua ini berada di negara yang lain yang biasanya beliau ke sana untuk melakukan mesyuarat dengan pekerjaannya itu. Dan dia berlaku selepas 25 tahun bila anak pertama daripada keluarga kedua itu bernikah dan mereka menyumbangkan, menunjukkan gambar-gambar pernikahan di media sosial. Maka daripada hari itu baru wanita itu sedar memilih yang pandai bukan yang terbaik. Akhirnya kita dapati bahawa yang jujur itulah yang selamat. Jadi kalau kita diberikan peluang untuk memilih antara kepandaian dan kejujuran, pilihlah kejujuran. Kerana jujur itu tak mungkin membawa kepada kesalahan. Tak mungkin membawa kepada kebinasaan dan kehancuran. Nabi SAW pernah bersabda, "Da' ma yaribuka illa ma la yaribuk. Inna sidqah yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan." Rawahu Muslim. Bermaksud, tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu dan ambillah perkara yang tidak meragukan kamu. Sesungguhnya jujur itu membawa atau membimbing kamu kepada jalan kebajikan. Dan kebajikan itu membawa kamu kepada syurga. Dan seseorang yang jujur itu sentiasa berada dalam kejujurannya sehingga Allah mencatatkan dia sebagai seorang siddiqan, seorang jujur di kalangan orang-orang yang berjaya di akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita kejujuran
dan kepandaian orang-orang yang mempunyai jujur lebih indah di sisi Allah daripada pandai yang biasa yang tak mempunyai kejujuran. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل